Esok atau lusa, Abang Mat dan orang-orang kita akan bergerak semula. Tak tahulah Esah bila pula Abang akan pulang lagi. Janganlah kamu risau, Esah. Tiba masanya Abang akan pulang berjumpa kamu. Kita kena teruskan perjuangan ini untuk membebaskan Pahang ini daripada belenggu penjajah. Selagi tak selesai, selagi itulah kita akan berjuang. Kalau Abang pulang nanti, agak-agak Abang ingatkan Esah lagi tak? Hai, kenapa pula tak ingat? Esah kan isteri Abang. Sampai bila-bila pun Abang akan ingat. Kenapa Esah cakap macam tu? Tanya aja. Manalah tahu Abang lupa ke tak ingat langsung kat Esah? Tak mungkin Abang lupa. Lainlah kalau mata-mata Bengali tu tembak kepala Abang. Mungkin masa tu Abang tak ingat apa-apa. Abang ni buat lawak pula. Hai. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga kita di muara Sungai Ceka ni. Nanti dulu Lela. Ha? Nampaknya macam ada mata-mata Sik sedang berkumpul di sana tu. Betul cakap kamu tu, Mat. Kalau kita tak berhati-hati tadi, dah tentu mereka perasan kita. Mujur kau nampak dulu. Nampaknya kita kena berkawal bergilir-gilir malam ni. Aku bimbang kalau kehadiran kita diketahui Inggeris. Kalau mereka tahu, sudah tentu malam ini mereka akan mengepung dan menyerang kita. Ayo, kita pulang ke kemah kita. Nanti saya beritahu Datuk Bahaman dan yang lain-lain supaya berhati-hati. Mat, selepas ini kamu atur orang-orang kita seramai 20 orang itu kepada beberapa bahagian. Kita hendap kubu mereka di tepi sana itu. Kalau keadaan mengizinkan, kita serang mereka. Baik, Datuk. Ya, betul bapak ni. Awas semua, berhati-hati. Nampaknya mereka sedang sibuk pagi ni. Kalau kita serang mereka sekarang ni, haram mereka tak sedar. Apa kita tunggu lagi, Paman? Kita serang aje lah mereka sekarang ni. Sabar dulu, Tik. Biar aku selidik dulu keadaan kubu ni. Bila aku mula menembak, barulah kamu semua menembak. Baiklah. Tapi Abang Mat, janganlah lama-lama sangat. Jangan tembak membabi buta. Nanti kita cepat ke harisan peluru. Tembak bila perlu saja. Abang Mat, nampaknya tembakan diam juga sudah semakin reda. Mungkin mereka kehabisan peluru. Abang Mat, kita baru terima berita dari orang kampung di sini. Kabarnya pasukan Inggeris akan mendapat bantuan dari Kuala Gemeling. Dan penguasa polis Pahang akan datang dengan 45 orang mata-mata Sik. Orang Sultan pun ikut sama. Dengar cerita, Panglima Garan Yusof jadi ketua mereka. Cepat sangat berita serangan ini sampai ke telinga dia orang. Kadang-kadang hairan aku dibuatnya. Ayo, kita beredar dari sini sekarang juga. Datuk, kawan-kawan kita sudah bagi isyarat untuk kita berundur. Ayo, kita berundur. Lihat, mereka keluarga bandara. Mereka menyerang kalah.
Ranjit, tundukkan kepala kamu. Kita belum habis bertempur lagi. Pantang anak Melayu berunduk tanpa melawan. Nak lantikan! Ish, Datuk. Ada satu lagi kubu Inggeris di tebing sungai ni. Ada 7-8 orang mata-mata Sikh yang sedang berkawan. Alamak, nasib baik dulu tu tak kena kepala kita. Baru dia tahu siapa kita. Kurang ajar penjajah keparat! Kita diserang musuh. Mat pesan jimatkan peluru kita. Tuan, mereka terlalu ramai, Tuan. Ramai orang kita sudah mati, Tuan. Kita lawan! Datuk, mereka melarikan diri. Kita kena pastikan mereka semua mati. Mereka semua sudah mati. Ayo semua, kita marah. Tugas kita sudah selesai di sini. Tak ada apa lagi yang perlu kita buat. Kalau begitu, kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke perut kita semula. Allahu Akbar! Allah